Kami dari SMK Pelajari ingin membuat ikatan disiplin. Saya Alisa, peserta 1. Saya Air, peserta kedua. Saya Delisha, peserta ketiga. Saya Dara, peserta keempat. Saya peserta ketiga akan mengikut peserta pertama. So, ikatan manuk. Ikatan manuk adalah untuk memulakan dan mengakhirkan ikatan. So, dengan ini dia tidak mudah longgar dan dia boleh menjadi ikatan atas. Seterusnya, saya akan rekod peserta kedua, ketiga dan keempat. Ini adalah ikatan silang antara dua kayu yang bersudutkan 90 darjah. Kita boleh digunakan sebagai meja perkhemahan. Ini adalah ikatan lilit dua simpul. Ikatan lilit dua simpul digunakan untuk mengikat tali pada tiang ataupun kayu. Dia juga digunakan untuk menarik beban kerana dia tidak mudah terlucut. Saya membuat lilit balap pada batang kayu. Lilitan ini digunakan untuk mengikat dan menarik batang kayu. Ianya memudahkan untuk dibuka dan diikat selepas digunakan. Walaupun